Selamat. Selamat. Saya akan panggil. Silakan. Ya. Okey, assalamualaikum sahabat semua. Jumpa kita lagi pada pagi ni. Pagi ni macam biasa kita nak main kat bubu. Keadaan air sungai air penuh ni. Hujan lebat baru ni. Air penuh tu. Titi yang kita nak pi pun tenggelam. Air memang banyak ni tu. Titi pun kita nak pi tenggelam tu. Kita duduk pi kan. Kita main tak ubu tadi ya. Kita dah loading barang apa semua. Kita turun lah. Turun pi kat ubu. Harap-harap ada hasil lah. Sebelum tu jangan lupa like dan subscribe Encik Mak Pucin channel. Kita pergi kat bubu belah atas dulu. Belah atas belah bawah. Belah atas banyak. Bawah ni belah-belah atas banyak puluh kak. Lepas tu kita tengok macam mana hasil ni. Moga-moga murah rezeki lah. Kita jumpa kat bubu yang pertama. Kita tak tahu geng. Dia apa? Jambatan mendak baru lepas tak lepas buat kita ni. Ayak penuh ni. Ayak sampai tepi melimpah. Di tempat orang tu istirahat mancing sini pun tengok tu. Sampai parah lantai tu. Okey geng. Kita nak pergi cari bubu yang pertama ni. Bubu yang pertama. Asal tak area ni kot. Bubu yang pertama kita. Dia tu. Ayak penuh geng. Ayak penuh. Ayak penuh ni moga-moga gasok. Sebab udang naik ke tepi. Ayak banyak. Atas bunyi geng. Apa? Alam semua jadi. Mari kita lihat bubu yang pertama. Tak ada pun geng. Ikan ubi sekok geng. Ikan ubi sekok. Udang tak ada. Ubi berkecil lah. Terlepas balik. Ikan ubi ni kena sekilo ke atas baru ada nilai. Kalau dekat kecil bawah sekilo tu payah sikit jual. Customer tak mau. Sat-sat lengan ni. Lengan budak ni. Tengok tu. Balik lah. Alright geng. Bubu kedua. Bubu kedua geng. Tengok macam mana. Bubu pertama ikan ubi. Bubu kedua. Belakang bersih geng. Belakang bersih. Alhamdulillah geng. Ada 4 ekor geng. 2, 4, 5 ekor geng. 3 ekor kena lepas balik. 1 ekor yang boleh ambil. Tu selok geng. Tengok udang lah. Mati sekok. Kena makan tu. Jangan ni saya elok lah. Ni boleh ambil. Lagi 4. Ni lagi 4 ni. Tengok 4 ekor. Dua kan tu udang. 4 ekor. Halus-halus kan. Lepas balik lah. Pergi lah. Pergi besar lu. Okey sahabat semua. Bubu seterusnya. Bubu ketiga ni. Nampaknya apa? Dah mula renyai. Hujan dah start turun ni, hujan panas. Sekut mana? Oh belakang kot.
Belakang bersih geng. Belakang penanda dah bersih ni. Tengok apa ada galah. Oh dah geng, galah sekok, ubi sekok. Alhamdulillah rezeki. Oh ada 2 ekor ni. Wah, ubu pusing kat mana? Bot pusing kat mana? Atas pun gelap geng. Semoga dipermudah urusan lah. Dan galah sekok. Jadi udah saya elok ya. Buat dah. Udah geng. Tu. Ni dah kena makan apa? Makan pancing ah. Patah satu speed dah. Allah patah dua-dua. Rugi lah. Rugi sekok. Boleh makan. Ada sekok ni. Oh, saya okey tak? Pusing kat mana ni? Angin kuat ni. Ke ayak kuat. Oh, ayak bila buka ni. Tiba-tiba laju ni. Sini bila apa? Ayak sungai penuh. Ampang tu akan buka lah. Untuk elak banjir belah sini. Ayak melimpah ni. Naik ke taman. Dia buka ayak. Buka ambah. Tadi slow ni. Tiba-tiba laju ni. Okey, selesai bubu 3. Bubu yang keempat. Susah sikit nak ambil ni, dapat ayat banyak. Cari tali punca utama. Kuat. Okay. Belakang bersih. Ada nampak apa? Canggutnya. Alhamdulillah geng tu, dia geng tu. Oh. Padu geng. Sehidaman ni. Para pemancing. Oh, okey geng. Tengok saya. Allah. Ada sepasang geng. Luik. Oh dia geng. Oh tu. Yang kata udang galah Sungai Krian tu. Oh tu. Oh kat selengan geng tu. Daripada bau sampai ke ni. Sampai ke ujung jari. Yang sepit lah tu. Oh alhamdulillah rezeki. Yang ni kena sepit geng. Berasar. Pasangan dia. Oh ni pasangan dia. Pasangan dia comel. Saya biasa je. Oh ada sekok ni. 3 ekor. Seterusnya. Okey dapat. Belakang pasir geng.
pasir ni. Tengok ada sesungut tak? Oh, dah, alhamdulillah. Oh, sayang geng, mati sekok. Banyak. Ada berapa ekor kan? Banyak ekor juga tapi kecil-kecil lah. Okey. Dah. Okay, geng, mati sekok. Sayang mati, tak ada rezeki. Okay, ni udang saya elok. Ini sekok boleh guna. Yang ni balik lah. Ada 3 ekor, 4 ekor. Tengok macam balik lah. Kita ambil udang yang ada saiz kan, ada saiz yang boleh jual kan. Sesuai lah untuk makan, kecil-kecil tengok terlepas. Okey, seterusnya. Boleh. Kenyang ni. Oh ni, sampai dah. Duduk sana luang. Aduh, dekat lut dah. Sini hasil. Oh, ada sekok kan? Ada 2 ekor. Ada juga. Oh, ayak laju kan tu. Ayak dah semakin laju. Tengok tolak bot tu. Pas belakang sat lah. Tu. Okay, 2 ekor saiz elok kan. Oh, dah cantik eh. Oh, belakang pasir geng. Kau ubi nampak sekok. Alhamdulillah ada kat udang. Tengok ayat tolak but tu. Tu sat lah pas belakang. Oh, tak kira senang lah nak lalu buah titi ni. Tadi buka ni. Ni buka benda ni. Tak lepas nak lalu buah titi. Buka bumbung-bumbut. Okey. Oh. Ni dia. 1 2 3. Nombor 4 ni balik. 4 ekor kan. 3 boleh guna. Sekok kita balik ni, kau ubi kita balik cik. Seterusnya. Tak ada jackpot ke geng? Adalah yang kasar-kasar dia yang nak kena berbelah ekor satu bubu, tak nampak upah lagi lah. Adakah mungkin bubu ni? Belakang pasir. Wah, ada susu tak?
Alhamdulillah geng, ada seekor geng, ada 2 ekor. Alhamdulillah ada rezeki kat. 2 ekor geng. Yang best yang kat bubu ni masa kita nak angkat tu. Nak tengok hasil dalam bubu tu. Satu feel lah kat kita. Yang kat bubu lah, yang tak pernah kat bubu tu saya tak tahulah, tapi bagi kami, bagi saya lah. Yang kat bubu ni, masa tu lah, masa angkat kan nampak hasil dalam bubu tu. Itu yang feel tu. Ada 2 ekor kan? Alhamdulillah tu. Saya elok pak. Bubu seterusnya. Mana dah? Sini ke sana lah. Panin lah. Hai. Dah geng. Ayat banyak tak perasan bubu belakang tali panjang. Tu bubu duduk mana? Bubu duduk sini. Bersih elok bubu belakang. Alhamdulillah geng. Tak besar geng, tapi boleh lah. Tu ayat tolak. Ayat laju geng, ayat laju. Sat ke surut sat ni. Ada banyak ekor kan? 2, 4, 5 ekor. 2 ekor, 3 ekor boleh guna. Ada yang kena lepas balik Ayat laju, ayat laju. Okey. 1, 2, 3 boleh guna. Lagi 3 ekor, ada 6 ekor semua. Lagi 3 ekor. 3 ekor ni. Lepas balik. Okey, seterusnya. Belakang pasir geng. Nampak ada janggut. Alhamdulillah. Saiz padu tak. Kuat geng. Tolak but dah. Ada berapa ekor? Ada 3 ekor geng. Cik balik 2 ekor. Sekor ni dulu noh. Alhamdulillah. Okey, bubu seterusnya. Belakang masih. Alhamdulillah geng. Sayang dia mati, dia menyalin. Sekarang elok. Nyalin dalam ni, kawan tak lapak, hak lain lapak makan makan kawan sendiri. Tu geng tu. Baru saya tengok ni geng. Duduk elok-elok gini. Nyalin. Okey geng, tu saya. Saya elok geng. 1, 2, 3. Cik lepas. Lepas. Saya dah. Dia menyalin. Sayang. Udang elok gini.
Okey, seterusnya. Belakang buat pasir. Ada 2 ekor ni. Ubi kecil 2 ekor, udang pun 2 ekor. Udang. Udang saya dok. 2 ekor. Ubi tak pelik. Ada kali. Ke mana tu? Belakang pasir. Ada semut. Alhamdulillah ada sekok ni. Saya elok ni. Udang saya cantik. Tak banyak ni, tak banyak. Kita lipat turun lah. Kita patah turun lah. Tak banyak hubung belah atas pun. Ni reduk sikit cuaca geng. Alhamdulillah tak panas sangat. Tadi pun kita main dah lewat 9 lebih lah. Lah berapa? 10, 11 wah. Oh, alhamdulillah geng. Ada 3 ekor geng. Sekok boleh guna, 2 ekor balik. Bubu pun kita kena buat lain ni, tambah lain. Ganti balik yang mana hilang. Tengoklah macam mana dia rajin tu buat ah. Aduh, cantik kan tu udang. Comel balik ah. 2 ekor. Sekok ambil. Ada 3 ekor. 3 ekor. Sekoknya yang ada saiz, yang 2 tu kita lepas balik ah. Bubu seterusnya. Buat geng, ada biru-biru. Alhamdulillah geng, ada. Bubu ni hanyut dah ni. Itu. Nasib sangkut dengan kayu tu. Kita cabut dia punya pokok yang diikat tu. Lama tengok kaput dah. Udah geng, dapat ekor, 4 ekor alhamdulillah boleh guna. Okey geng. Bubu seterusnya. Oh, tadi. Tadi geng. Tadi. Jom lah, okey sampai. Bubu seterusnya. Moga ada lah. Ada turun ni banyak kosong. Belakang pasir. Belakang pasir cantik ni. Ekor lah. Alhamdulillah geng, ada 4 ekor. 3 ekor. Alhamdulillah 3 ekor geng.
4 ekor. Ni 4 ekor ni. Saya elok ni. 1, 2, 3, 4. Okey. Bubu seterusnya. Wah, ekor rumput. Belakang berasai geng. Nampak ada ekor. Ada 1 ekor. Sekok geng, 1 ekor. Saya elok saya elok. Okey, bubu seterusnya. Sakit. Dapat dah. Dapat punca dah, tak apa dah. Menepi. Cukup sini. Oh, terbenam rumput ni. Oh, alhamdulillah geng ada ikan ubi, udang. Tapi halus-halus. Tak mana ambil, boleh ambil kita ambil. Tak mana tak boleh ambil kita lepas. Tu. Kuatnya ayat tolak. Ekor kan banyak oh. Ada 2 4 6 7 ekor geng. 7 ekor. 2 ekor ni 3 ekor yang boleh guna. Lihat semua lepas lihat. Kau ubi sekok. Dah melompat atas. Saat-saat diikat ni terlepas dah. Tadi lepas 1, 2, 3, 4, 5 ekor. 2 ekor boleh guna. 5 tambah 2, 7 ekor. Kau ubi sekok. Okey, bubu seterusnya. Alhamdulillah geng.
Ada ikan mati dengan tulang. Yang keli lah. Okey geng, ada 3 ekor geng. Tapi saya cantik ah. Tengok tu. Oh, saya lock yang tu. Satu, ni kalau tu. Ni boleh gung tadi. Oh. Oh, dia geng. Oh. Ranggalah. Sungai Krian. Sekor ni biasalah. Tak ada orang. Alhamdulillah rezeki. Okey geng, bubu kedua tak akhir, lagi 1 biji habis. Ada. Suka belit tu ni. Bawa. Tak potong kena tengok kok. Potong tali main line tu. Jam. Oh ni. Kuat je. Belakang bersih geng. Tengok. Alhamdulillah. Ada 2 ekor. Oh, 2 ekor geng. Saya elok. Pasang kot. 1, 2. Lagi 1 sebiji lagi. Last. Belah atas habis. Lepas tu kita turun belah bawah. Bawah sat je. Jangan kena pecah je. Pecah jadi lambat aja. Pecah dengan cari bubu tak jumpa. Duk pusing 2-3 kali. Makan masa. Lagi 1 biji. Okay geng, inilah hasil bubu belah atas. Ada kot 2 kilo lebih ke 3 kilo macam tu kot. Agak-agak nak tekom tak berani, kena timbang tengok. Okey, habis bubu belah atas. Jom kita turun bawah, kita sambung kat bubu belah bawah. Kita tengok apa hasil belah bawah macam mana pula. Okey, kita jumpa kat bubu belah bawah ni.